Hai, nama saya Didi. Saya ni murid yang pendiam. Saya dijauhi dan dimarahi rakan yang membenci saya kerana ekonomi hidup saya yang susah. Ni pula nama dia Batisha. Dialah orang yang benci saya. Sikap dia ni sombong dan suka merendahkan kawan. Walaupun dia jahat dengan saya, tak maafkan kesalahan dia sebelum dia minta maaf. Berbeza dengan rakan saya yang ni. Nama dia Nik Almira. Dia orang yang ceria, suka membantu rakan dan dermawan. Dialah yang mencerikan hati saya, sama dengan kawan saya yang nama dia Rania. Namun, mungkin hari ini adalah hari terburuk saya. Kenapa kata aku? Aku tengah tidur kan? Aku kerja je kan, kenapa kau nak marah? Korang jangan gaduh. Baik, kenapa? Didi, kenapa? Diamlah. Ish, pasal dia nak kawan dengan budak miskin tu? Didi, janganlah. Biar je dia tu. Nanti awak hantar hidayah kat dia tu, okey? Kau ada berapa ringgit? Sekejap RM1, RM2. RM2 je ni. Boleh beli makanan tu. Nanti kau share lah duit dengan aku. Okey. Aku lapar. Nak makan apa ni? Didi, tak makan ke? Tak ada duit lah. Lah, kenapa tak cakap? Didi, aku kasih kat kau. Aku ikhlas. Tapi ni kan duit terakhir kau. Tak apa, ambil je. Ikhlas. Terima kasih Rania. Kau nak beli apa? Weh, kau beli apa tu? Aku rasa aku ikut Rania. Okey. Kau beli apa? Sebenarnya aku tak ada duit. Lah, mana duit tu? Sebenarnya duit yang RM2 aku kasih kat Didik itu duit RM2 terakhir aku. Kenapa tak cakap? Aku boleh je belanja kau. Tak payahlah bagi dia. Gunalah duit kau tu untuk diri kau. Tak ada manfaat apa bagi kat orang. Mana boleh macam tu? Kita kan sama-sama manusia. Kenyalah saling bantu-membantu. Lepas tu, Kau ni. dah. Aku dah beli. Jom. Sekejap. Aku nak tanya. Kau payah kau ambil duit kawan aku? Yang bagi aku. Kau bagi kau? Adik kenapa ni? Tak ada apa-apa. Hina sangat ke aku jadi orang miskin? Aku ke sana. Kau kenapa? Tak apa-apalah. Jomlah. Okey, jom. Bosannya. Sangat sangatlah aku. Aku patut minta maaf. Yalah, aku nak minta maaf atas kejadian aku semalam. Aku dah maafkan kau lama dah pun. Kawan balik Ya, kita semua memang kawan. Cuma kita berjauhan je. Kita ada belakang. Bukan dari kejap. Kau kenapa kacau aku? Aku tengah tidur kan?